Masa mula-mula struggle jugalah sebab masa tu kita datang cakap tak ada duit. Memang betul-betul masa tu struggle, kita tak ada duit, saya takkan bebankan dia. Kita jaga hati dia, insya-Allah jaga hati kita. Inilah bilik pertama kami. Ya, tengok dalam bilik 10 langkah dah dinding, 10 langkah dah dinding. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ni kita berada dekat Chowkit untuk menyantuni salah satu asnaf yang memenangi umrah 1000 asnaf. Dia orang cakap biasanya dia kadang-kadang dia dekat belakang balai polis Chowkit tu. Tu dia. Assalamualaikum Puan Nadia. Hari tu ingat tak saya? Program malam tu. Ya, saya betul. Puan Nadia tahu kan kita ada nak hadiahkan Puan Nadia something. Ya betul. Kita selain nak hadiahkan Puan Nadia yang umrah tu lah, umrah 1000 asnaf tu lah. Kita orang panggil kereta ni kereta Kashwa. Kereta Kashwa. Jadi Kashwa ni akan pusing-pusing satu Malaysia dan cari orang-orang yang kita nak hadiahkan umrah lah. So, kita naik atas dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni umur berapa? Ni 4 tahun. Ni 4 tahun. Nama? Nama Muhammad Saifullah. Nama sedap pun. Pedang Allah. Biasa memang abang setiap pagi ke bang? Cari kotak apa semua? Selalu macam tu lah, pagi-pagi lah. Macam tu lah. Pagi-pagi. Macam Nadia ni, dia duduk rumah je lah. Selalu saya angkat. Kecuali dia boring, dia nak ikut, bawa lah. Jadi hari-hari tu bila kutip kotak tu semua bang, berapa ya abang boleh dapat bang? Baju Dalam RM2-3 pagi tu kan. Tadi Puan Nadia cakap abang dah duduk sini dah lama, 4 tahun 4 tahun dah. Jadi rumah ni berkongsi dengan orang lain ke ataupun sendiri? Ada keluarga. Ada sebelah ni ada keluarga, pasangan, yang ni bujang. Yang tu ada pasangan juga. Maksudnya toilet pun kongsi lah. Kongsi lah? Okey. Macam dapur tu macam mana bang? Dapur sendiri. Dapur sendiri? Saya masak sendiri je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu nak cakap. Itu memang ajat saya dah lama lah kalau cakap. Memang doa, ya Allah. Aku nak sampai kat sana, ya Allah. Aku rindu, ya Allah. Dan Allah cabulkan juga dalam bulan Ramadan. Nak ucap terima kasih, ya Allah. Syukur atas nikmat, ya Allah. Kurniakan atas dunia ni dengan nikmat anak-anak, kesihatan dan dapat sampai ke sana. Itu je dah cukup. Umrah ni memang satu jemputan ilahi lah. Jadi ada satu ustaz tu memang dia biasa cakap lah, Allah tak jemput yang mampu tapi memampukan yang dijemput. Memang apa yang saya nak sampaikan, memang sebenarnya akak ni orang yang terpilih dan kena ambil peluang ni dengan baik. Minta betul-betul apa yang akak ajak akak. Niat kami tu sentiasa ikhlas lah, insyaAllah. Kami dapat membantu lebih ramai orang lagi, insyaAllah dapat teruskan misi-misi kami ni, insyaAllah lah.